Tapi kaki macam pendek. Sekarang ni macam dah terbaik hari ni. Saya dah lepas. Dia kena stop ni. Dia kena stop ni. Sana. Bukan sini. Ha. Jadi kau sana. Ha, kau nak sekarang. Oh, ingat. Nanti naik. Tak boleh. Masa tak boleh pula. Tak boleh. Tapi betul kakak nak pergi Mesti DIY. Lagi belakang. Kakak nak pergi Mesti DIY betul. Dah. Kakak nak pergi Mesti DIY kak. Kau tak payah nak ni. Kau fokus kat bawah boleh tak? Okay. Jangan lupa break. Ya kan. Eh, kau betul-betul tak ada kereta baru keluar. Tadi kita berkuah. Kita nak pergi berkuah terus. Kita banyak ni. Okey, tadi dia. Sini lah banyak. Kau boleh tak? Betul-betul kak? Okey, masuk je. Pelan-pelan. Masuk. Tekan banyak dapat. Tekan banyak. Ha. Ayah puasa belakang. Ya, tak okey. Ni ke? Lepas sana terus je. Pergi kat rumah punya kan? Tak, kau keluar nanti. Masukkan tak payah lalu pergi rekod. Okay, ambil pun tak nak masuk. Pergi rekod. Terumah. Kakak dari awal tadi cakap. Guna jalan ni lah punya punya kita. Dah, tak apa. Kalau bukit lengkok pun tak boleh lalu. Kereta boleh. Kau boleh ni dengan kereta. Cuma yang macam belok-belok macam tu kan takut sikit. Sebab tak nampak. Tak nampak pelan-pelan lah. Bukan suruh makan jalan. Ni kau makan jalan. Ini nak duduk dekat tengah ya. Duduk dekat atas. Ha, tekan je sikit. Bawah macam ni, tak payah nak laju. Dia biasa pagi jumpa kurang dah, baru keluar. Dah tahu belakang dah. Bawa 60 macam tu lah. Ni kau jauh sana ke sini. Aduh lah. Apa masalah kau nak duduk tengah ni? Takut. Kau tak biasa belah sana tak Kalau kan? kau dapat di sini, jadi kalau kau accident, kau masuk sini kau je. Kalau kau tak tengah-tengah tu, depan hentam kau. Dia kan nak kena tahu kan, nak kena jarak ni dia macam mana. Sebab duduk sana sini tak sama. POV dia. Ya, kena Allah. Ya, kena stop. Ibu act normal je ibu. Ibu ni Sama lupa lambat lah. nak buat ke? Jaga break. Tekan pelan-pelan kau kesut tekan habis. Kau tak payah tekan habis. Oh, okey. Tekan pelan. Ha, let sudah. Tu, simpang tu, masuk kanan. Sekarang dah tekan break dah. Bagi signal. Bukan dah dekat-dekat ni baru nak tekan break. Ha. Tak expert cahaya boleh kan? Kan? Okay, masuk terus. Pusing lagi. Tekan minyak. Lagi dulu lah kena marah dengan Pak Ngah lagi tepuk. Ya. Masih mati je. Tak simpan je mati. Saya simpan je buat Bagi signal. tekan clutch. Ni rapat sikit ni. Bukan dua tengah-tengah. Tekan minyak. Dah bawa 60. Press brake ni. Sini berapa sebenarnya? 50. Awak je 60. Luar nak hutang 60 dah.
nampak tu pelan. depan tu dah ni. Dah dekat. Cuba jangan mengelamun. Tak payah nak rapat-rapat. Break kak, yang kakak, tu. break kakak. Tak nak break. Kakak, break kakak. Apa benda? Dah, dah. Kau macam nak langgar dia je. Tak, kau nak rapat-rapat dengan orang kenapa? Sorry. Oh, kereta mahal tu nak kena bayar tu. Terus lagi. Apa? Tak payah. Dah dekat-dekat. Dah, jangan tekan minyak. Dah start tekan brake dah. Kau guna dua macam tu je. Tekan brake. Macam ni kan senang. Jangan melamun kak, bahaya tau melamun. Tekan brake. Jalan situ dah, jangan berapa sangat. Tekan brake. Dah. Tekan je brake. Berhenti. Kita bergerak ke belakang lah. Lama sangat ni end. Letak end terus. Mana? Tarik handbrake. End je, tekan end je. Dah. Dia brake jangan lepas. Tak. Brake jangan lepas sebab itu dia ni. Hand dia neutral je. Nanti kita ke belakang. Kalau hang kan tarik handbrake tu tak apalah nak lepas brake dengan kaki pun. Jangan terlepas brake kaki. Jangan guna kaki kiri tak payah. Guna kaki kanan Nak saja. bagi. Tekan brake. Ni aku dekat-dekat baru tekan brake. Tu lah. Berhenti je tekan awal. Apa masalah kau kau tekan nak pelan. slowkan kereta kau? Apa masalah dia? Tekan pelan-pelan lah. Bukan contoh rock macam tu. Jangan fikir kaki tu tau. Kau jangan lepas kaki tu. Ya, baik. Tekan brake. Ish, aku nak berani. Tekan brake jangan lepas Kau jangan leka-leka brake lepas. RV, berat-berat. Dia kata tahu. Rasa kena ke tengah. Ke sini tak boleh ke? Motor. Allahuakbar. Brake. Dah tapi lah yang motor tu dia nampak belah kiri ni tak boleh masuk betul. Memang belajar macam tu ke? Dia kata kalau nak masuk sana, nampak ke sini. Sana kau nak masuk sana. Masuk sini tu masuk sana. Jangan masuk sini. Sini susah nak keluar. Kau sini senang keluar. Kau pun nak motor kan keluar sini senang kan? Rapat. Pelan. Motor Brake. belakang tu, motor kau belakang tu dia pandai lah nanti. Nanti daripada mana dia cilok. Tengah banyak. Kau tak payah nak bagi laluan ke dia. Dia banyak. Laluan kalau motor belah kanan. Buat tak? Buat kalau kau pandai lah. Tunggu. Tak apa, buat pelan-pelan. Tak payah nak try. Depan ni pun boleh. Okey, depan. Sekejap, sabar sekejap. Tunggu sekejap sini. Di sini tak nampak. Kau ni tak nampak. Depan sikit. Van block lah. Van block lah. Sekejap, ke depan. Stop. Okey, keluar. Keluar sekarang. Keluar. Okey, terus bagi signal belah kanan. Dia rapat. Okey, terus rapat kanan. Bagi signal terus. Bagi signal. Dah. Kanan. Ya. Okey, begini keluar dia tak apa. Stop sini. Sekejap. Ya, kita putus lepas jalan. Saya risau betul tengok cara kau pegang steering. Okey, jalan cepat. Dia ada kereta. Allah. Tak payah lambat dah. Okey, boleh. Boleh. Kak. Kau jangan tahan pedal tu tau. Dia
lepas masa nak corner tu. Oh, okey. Ni pelan-pelan. Ni main ni je. Jangan ni. Panggil. Sekejap. Jangan terkenyak sangat. Nampak tak? Jadi kau parking belah tepi sana senang. Brake. Tekan brake. Belum lah break. Tak kita auto. Dia akan gerak sendiri. Kau melanggar orang mati lah. Okay. Okay, reverse. Depan lagi. Depan. Okay, sendiri bagi lurus. Okay, reverse. Dapat ke dinding. Tengok side mirror sini. Macam tengok bajar itu. Okay dah. Okay. Okay, straight. Dah straight. Steering straight. Straight. Dah cukup. Jauh ke tak? Jauh. So dia tak punya titit. Ya, itu. Dah banyak takut. Maksudnya sebab diorang ajar 39. Dah. Kau nak pergi pergi. Kau nak pergi. Aku nak tahan ni lah. Start. Sebab